Baiklah, terima kasih rakan setugas di Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera dan juga salam ceria khususnya buat penonton-penonton edisi Asia. Husna, hari ini kita rasa cukup teruja dan juga rasa meriah sangat studio kita. Kerana hari ini kami ada tetamu ataupun delegasi tetamu yang sangat penting, sangat menarik. Sudah datang ke dalam episod kali ini. Ya, kita ada pensyarah, kita ada alumni dan juga kita ada para pelajar dari UiTM Shah Alam. Ya, dari Universiti Ihsan juga. juga. Tepuk tangan sikit. Alamak. Saya berbangga sebenarnya. Saya faham. Dan sebenarnya selain Isa dan saya Husna, kami juga ada dua tetamu dari UiTM, iaitu pensyarah dia dan juga pelajar dia. Selamat datang ke China, Puan Azlinawati dan juga pelajar dari UiTM ID. Jadi Puan, sila memperkenalkan diri sendiri kepada kami. Saya Azlinawati Ngainun. Saya adalah pensyarah komunikasi, pensyarah daripada Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Shah Alam. Hai, salam sejahtera. Nama saya Muhammad Idris Syafi Muhammad Ida, merupakan pengarah projek UiTM Junipedia Unlocking China. Sebenarnya selain Puan dan selain ID, kami juga ada beberapa penonton sedang duduk kat bawah dan say hi. Hai, selamat datang ke China. Hari ini diorang segak semuanya pakai pakaian apa? Memakai t-shirt berwarna merah. Ini memang ikut tema kewartawanan kah? Ya, tema. Saya patut ada satu lah sebenarnya. Tukar baju lah. Okey, jadi soalan yang pertama saya nak tanya Puan Azlina, apakah tujuan lawatan kali ini dan adakah apa-apa aktiviti ataupun tempat-tempat yang menarik sudah dilakukan, sudah dikunjungi untuk lawatan kali ini? Okey, lawatan ini sebenarnya projek kami UiTM Junipedia Unlocking China untuk kali ini, dan tema kali ini adalah mengenai kewartawanan global dan bagaimana wartawan global menangani dan melaporkan krisis. Untuk itu, tujuan lawatan ini adalah untuk mendedahkan para pelajar ini mengenai landscape media di Asia, dan kali ini kami memilih China. Ini satu jawapan yang cukup menarik sebenarnya, sebab kata-kata terakhir Puan Azlinawati ialah kali ini kami memilih China. Untuk itu Puan, kita nak tanya soalan kita. Sebab kita nak tahulah, sebelum ni biasanya program seperti ini akan diadakan di universiti, dan saya difahamkan sebelum ni dah buat di Jakarta, Indonesia. Ya, betul. Kali ini kenapa memilih China? Penonton nak tahu juga kenapa memilih Beijing, China. Okey, kami telah ke Indonesia, ke Jakarta 2 kali. So kali ini jauh perjalanan, luas pemandangan. Okey, China tu dilihat sebagai peneraju Asia. Dia adalah satu kuasa besar dan mempunyai kepakaran teknologi. Kemajuan teknologinya amat maju. Jadi kami melangkah masuk untuk membuka bila kata unlocking tu, membuka kunci pengetahuan yang baru untuk pelajar-pelajar kewartawanan di Malaysia. Itu je. Tadi selain apa-apa sebab-sebab yang Puan sudah sebut, saya rasa pasti ada satu sebab yang mereka memilih China kerana ada wartawan di sini pandai cakap bahasa Melayu. Yes, itu salah satu sebabnya. Dan juga saya suka kenyataan daripada Puan mengenai nak unlock itu, sebab kita nak beri pendedahan kepada pelajar bukan sahaja ekosistem ataupun konteks pandangan media di Malaysia, tapi kita perlu tahu juga bagaimana cara kerja ataupun rangka orang kata perjalanan media itu di luar negara. Itu satu sebenarnya jawapan yang cukup menarik. Ya, kita betul. nak dengar juga suara daripada ID itu. Yelah, kena tanya soalan ID, nanti takut Fajar tidur. Okey, jadi soalan ini untuk ID, selepas mengunjungi begitu banyak tempat macam syarikat, universiti, media di China, dari segi perkembangan ekosistem ataupun dari segi perkembangan teknologi, macam mana ID melihat China, media China, dan bagaimana perbezaannya dengan apa yang belajar di Malaysia? Okey, perkembangan ataupun kepesatan teknologi di negara China seharusnya dijadikan contohlah, terutamanya buat kami dari Malaysia, dan sebagai contoh penggunaan teknologi kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence ataupun AI yang digunakan secara meluas di negara China, dan orang kata tu perbezaan teknologi di Malaysia jika nak dibandingkan media di Malaysia ada sedikit sebanyak dipengaruhi oleh media barat, dan seperti mana kita tahu media di China ini tanpa pengaruh media barat sekalipun mereka boleh berkembang maju dengan begitu pesat, dan seharusnya dijadikan contoh oleh negara lain lah, dan itu juga menjadi antara sebab utama kami memilih China sebagai lokasi bagi lawatan akademik pada kali ini.
Husna, ini kalau dalam peperiksaan soalan daripada Puan Azlinawati 100 markah dah. Pandailah. Itulah kenapa dia duduk kat sini. Saya rasa Itu dia jadi lecturer. Oh, itulah. Saya rasa duduk sebelah Puan Azlina. Alamak, aku nak jawab macam mana ni. Jadi selepas mereka yang duduk kat sini, saya rasa pelajar-pelajar yang duduk di kerusi mereka punya pasti mahu keluarkan soalan. Kan? Jadi, jom kita bangun. Okay. Kita nak panggil seorang volunteer dari kerusi penonton kita. Husna di tepi sikit. Kita minta Richie. Silakan ke sini. Kita dah aim dah. Okey, kita nak pelajar yang mana ni kita nak tanya. Dan kita nak minta Richie perkenalkan diri dan juga beritahu dari mana. Okey. Salam sejahtera. Nama saya Richie Fakobalan. Saya berasal dari Sabah, Malaysia. Saya juga merupakan pelajar kewartawanan dari UiTM Shah Alam. Okey. Richie sudah berada di Beijing ini lebih 5 hari macam tu? 5 hari. Kan? Ya, betul. Okey, apa yang Richie dapat alami, rasai, terokai sepanjang berada di Beijing ini? Apa pengalaman yang dah dipelajari, lawatan ke institusi pendidikan, lawatan ke agensi media dan juga beberapa tempat bersejarah di Beijing ini? Mungkin boleh kongsikan pengalaman. Okey, bagi saya, selama saya berada di sini, pengalaman yang saya dapat atau saya rasakan menonjol adalah dari segi teknologi. Selepas kami membuat lawatan dari kepada tadi Great Wall of China, Forbidden City dan juga media di sini dan juga universiti. Selain itu, kelebihan teknologi di sini juga merupakan sangat maju berbandingkan dengan dari negara lain. Tapi saya nak tekankan bahawa walaupun teknologi di sini begitu maju, media di China di sini mampu berselari dengan kemajuan teknologi yang ada. Yeah. Selain itu juga bagi pihak kami pelajar sendiri dapat berjumpa dengan rakyat Malaysia yang bekerja di media China sendiri. Saya berbangga. Kalau jumpa orang China yang cakap bahasa Melayu juga. Sebenarnya kami rasa kagum dan bangga sebenarnya. Kerana perkara ini dapat membuka mata kami bahawa kami pelajar ada peluang untuk bekerja di luar negara. Sambil itu kami dapat mengangkat martabat bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu sendiri walaupun bekerja di luar negara. Okey, ini jawapan yang cukup cantik. Tapi kita nak tanya satu lagi soalan memandangkan pensyarahnya ada di belakang sana. Kenapa Richie memilih untuk belajar ataupun memilih jurusan kewartawanan? Hati-hati ya. Hati-hati. Sila jawab dengan betul. Okey, bagi saya mungkin jawapan ini tidaklah begitu menunjukkan minat saya kepada kewartawanan. Namun saya tahu kelebihan saya ada di mana, iaitu berada di menulis, mahu bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. Jadi saya memilih perkara itu untuk mengasah lagi bakat saya dalam menulis berita ataupun bercerita di mana-mana platform yang ada. Itu jawapan yang cukup cantik. Terima kasih kita ucapkan kepada Richie. Tepuk tangan sikit. Terima kasih Richie. Okey, terima kasih. Tenganga masing-masing dengar jawapan daripada Richie. Kita ambil tempat duduk sebab kita nak teruskan soalan kepada pensyarahnya pula. Ya betul. Terima kasih Richie dan selepas itu saya nak tanya Puan Azlina, bagaimana lawatan ke institusi pendidikan dan media di China ini mempengaruhi pandangan terhadap masa depan industri kewartawanan di era digital ini dan apa yang boleh pelajar-pelajar dari Malaysia belajar melalui perkara tersebut, Puan? Okey, apa yang saya lihat dari sini, bidang kewartawanan di China ini dia tidak hanya mendedahkan mengenai bidang kewartawanan itu sendiri. Dia mendedahkan belajar tentang budaya, cara kerja, teknologi dan juga hubungan antara manusia itu. Sebab kita tak sangka di China ada ramai yang fasih berbahasa Melayu, ada channel untuk bahasa Melayu. Bukan saja ada rakyat daripada Malaysia yang menjadi wartawan, tetapi juga daripada China sendiri. Dan itu adalah satu perkara yang saya rasa perlu didedahkan pada pelajar-pelajar di Malaysia bahawa kita boleh pergi jauh dan you boleh praktis di mana saja. Tak perlu rasa rendah diri kalau tak pandai sesuatu, macam perlu berbahasa Inggeris untuk berjaya di bidang wartawan antarabangsa. Itu satu. Dan satu lagi, saya ingin juga menyentuh dekat sini, nak sebut sedikit sebab
bila ada ideanya untuk kami ke China itu, kami telah mendapatkan bantuan daripada pihak kedutaan China di Malaysia, di Kuala Lumpur. Kami sangat berbesar hati sebab dia sangat membantu, banyak memberi panduan, memudahkan perjalanan dan membuka peluang untuk kami mengenal juga ilmu baru. Sebelumnya hanya ada macam certain universiti yang kita tahu, tetapi dia muka pergi ke CUC, pergi ke Huawei, dan sebenarnya itu adalah sangat berharga untuk pelajar saya dan juga kepada saya sendiri. Terima kasih Puan. Saya rasa jawapan ini cukup menarik dan membuatkan saya sedikit berbangga bila kata ada rakyat Malaysia. Bila kata ada rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara. Ini merupakan memang satu cabaran, tapi itu sebagai lambang kejayaan sebenarnya bahawa anak Malaysia juga mampu untuk berada di pentas global. Mungkin saya boleh kongsikan sedikit info kepada para penonton semua bahawa untuk pengetahuan Puan, untuk pengetahuan ID dan juga rakan-rakan pelajar, sebenarnya di China ini ada 17 universiti yang menawarkan pengajian bahasa Melayu. Dan salah seorang pelajarnya ialah Husna. Ya, saya lah. Di Yunnan kan? Ya, Yunnan. Betul. Dan juga untuk CGTS, untuk CMG ni, Kumpulan Media Cina, ada lebih 80 bahasa, platform bahasa yang ditawarkan. Jadi yang pandai berbahasa Korea, yang pandai berbahasa India dan sebagainya, datang ke CMG, boleh apply kerja kat sini. Okey, soalan kita seterusnya ialah kepada ID. Okey. Sebab kita nak tanya, ID kata ini merupakan pengalaman pertama menjejakkan kaki ke negara China. Okey, bagaimana persepsi ID sebelum datang ke sini? Dah berdebar lah tu. Dia dah berdebar. Alamak, ada persepsi pula. Ini jujur. Okey. Bagaimana persepsi ID tentang keadaan media di China? Tak kisahlah dari segi sudut bagaimanapun, dan bagaimana persepsi itu sebelum dan juga selepas datang ke China ini? Mungkin boleh kongsikan. Okey, pada pendapat saya, apa yang saya boleh perkatakan sebelum saya tiba ataupun menjejakkan kaki ke bumi China ini, persepsi saya terhadap bidang media di China ini, orang kata tu mungkin pada saya ketika itu bidang media di China ini sangatlah orang kata tu terkawal ataupun dikawal sepenuhnya oleh kerajaan. Mungkin pada pendapat saya pada ketika itu saya tidak mengetahui ataupun belum ada pengetahuan tentang bagaimana kemajuan ataupun kepesatan media industri di China ini sebenarnya boleh berkembang dengan begitu maju tanpa ada campur tangan langsung daripada pihak barat, which is pada saya perkara itu sangatlah mengkagumkan kerana seperti yang kita tahu media di Malaysia ada sedikit sebanyak orang kata tu membawa masuk elemen kebaratan ke media tempatan di Malaysia lah. Jadi apabila setelah beberapa hari di sini saya dapat melihat sendiri bagaimana media di China ini sebenarnya merubah persepsi saya selepas orang kata tu melihat sendiri institusi pendidikan, institusi media di sini, dan orang kata tu sebenarnya lawatan akademik ini telah membuka mata saya lah untuk saya merubah persepsi tersebut. Dan setelah melihat kemajuan industri media di China ini, orang kata ada pengalaman ataupun ada pengetahuan yang saya boleh bawa balik ke Malaysia untuk saya berkongsikan dengan rakan-rakan mungkin di Malaysia tentang bagaimana persepsi negatif sesuatu tempat itu sebenarnya boleh berubah hanya setelah anda menjejakkan kaki di tempat itu sendiri. Kita unlock maksudnya? Ya, betul. Terima kasih idea. Saya rasa sangat bangga juga kerana saya boleh cakap bahasa Melayu dan saya juga salah seorang dalam bidang media, dan saya rasa sangat gembira hari ini nampak anda semua begitu banyak orang muda yang sudah ataupun akan menaruhkan diri sendiri dalam bidang kewartawanan ini. Saya rasa pastilah macam apa yang ID cakap tu, kami mempunyai duty sendiri kan untuk menghapuskan apa-apa yang salah kefahaman dan juga meningkatkan persafahaman antara China dan Malaysia dan juga dengan negara-negara yang lain. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Puan Azlina dan juga ID dan anda semua. Terima kasih. Dan juga kita sebenarnya berharap agar lawatan anda ke negara China ini dapat membuka mata bagaimana cara kerja dan juga bagaimana ilmu yang boleh diterapkan khususnya dalam bidang kewartawanan dan secara generalnya dalam bidang media ini untuk kita manfaatkan dan juga kita gunakan di dalam negara maupun dalam penulisan kita dan juga penyampaian laporan kita ke seluruh dunia. Saya kira itu sahaja episod istimewa kita bersama dengan delegasi UiTM Shah Alam dalam edisi Asia. Saya Isa Zubair dan juga Husna Liang, kita kembali kepada rakan setugas di Kuala Lumpur. Silakan.